Okey, selamat pagi. Sambung cerita semalam Semarang. Okey. Abang kat bawah sampai kemarin abang cerita siapa dekat abang kenal dengan Zizo. Zizo ni Azizul Aziz nama dia. Gitaris kumpulan kita orang masa tu. Di Kampung Saujana. Zizo ni anak kepada Haji Aziz di Kampung Saujana tu. Toke kedai rucik besar sekali di Saujana masa tu. Saujana Setiu Terengganu Okey. Abang kenal dia dekat kedai. Lepas tu ada sehari tu dia kata, mari lah nak ikut aku pergi jamming. Saya memang bukan jenis kaki jamming, dah tahu jamming tu mendatang apa masa tu. Oh, jamming tu benda lah. Jamming tu kita pergi main muzik lah. Ikut aku, tolong bawa barang apa semua ni. Okey, beres. Aku minat lah konon-kononnya. Saya pun ikut dia, bawa gitar dia masuk dalam kereta Vira Evolution dia tu. Vira Evo 3 dia tu, dia pakai Vira Evo 3. Tapi masa tu bukan Vira Evo 3 lagi, dia pakai masa tu Vira biasa, warna hitam lah. Lepas tu baru tukar pada Evo 3. Gilah rumah, satu rumah di Kampung Saujana ni. Satu rumah tu nama rumah Abang Mak. Abang Mak ni minta maaf saya sebut, dia kenal dengan nama Abang Mak Lipang orang panggil. Abang Mak Lipang. Dia ni ramai sangat orang orang pergi rumah dia. Dan dia jamming tu di dapur je guys. Di dapur sahaja. Tapi nak khabar Abi Kemung, barang di dapur dia tu dengan JCM 900 dengan Marshall ni penny untuk bass tu, aku tak sebut penny, tapi barang dia besar gila guys, macam barang konsert. Ratusan ribu harga barang dia tu. Nak khabar Abi Kesemung. Aku pun terkejut tengok mendatang apa ni begini-begini kan. Dia orang pun main lah. Start pada tu lah Abai kenal Zizo dan Abai bawa gitar Zizo kulu kile gi main jamming setiap minggu hari Jumaat. Sebab Abai belajar di Kolej Teknologi Bistari tu kan, hari Jumaat cuti Abai pergilah jamming ikut dia kan. Ikut tu pun bawa gitar, gulung wayar, betul-betul lat derang. Lepas tu lat tali gitar dia Zizo ni saat ni. Dia tak suruh Abai buat. Cumanya sebab kita semangat nak tengok kan. Dekat situ lah Abai tengok orang jamming hari-hari. Setiap kali Jumaat, pagi Jumaat tu dia belanja makan selut tepung dulu. Selut tepung tu dah ramai lagi masa tu. Kedai selut tepung tu masa tu ada kedai Nik gitu. Abai tak ingat nama Nik gitu lah. Tapi kedai tak banyak. Ada 2-3 kedai je selut tepung masa tu. 2-3 kedai dah 4-5 kedai tak banyak macam learning. Jadinya lepas makan selut tepung pagi, petang lepas Jumaat kita pergi jamming. Main jamming. Borok wayar, buka wayar, sambung wayar. Lepas tu start lah dekat situ Azizul main. Penyanyi dia masa tu kawan saya arwah Ilyasak. Ilyasak penyanyi, Zetang, Kero Zetang penyanyi. Lepas tu siapa lagi, ramai lagi. Dan ada seorang penyanyi perempuan, nama dia Nadia Pahmani Learning. Abang ibu tak tahu dah, lama tak jumpa dengan dia. Dia ni anak polis. Lama sangat dah jumpa dengan dia. Dia penyanyi masa tu. Dan marilah Nadia ni, dia gaya macam Ella tau, rambut panjang tapi cuma dia pendek. Cuma cerita gitu lah. Okey, dia nyanyi. Abang ni dengar semua tiap minggu guys. Dan macam mana Abang boleh jadi penyanyi, kita tunggu sambungan seterusnya.